Selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi pengajaran klinikal bersama saya, Muthukumaran Nagarindra. Topik kita pada hari ini adalah tentang prosedur cannulation of arterial venous fistula ataupun dipanggil sebagai AV fistula. Okey, tujuan saya memilih prosedur ini adalah untuk memberikan ataupun untuk membolehkan paramedik yang bekerja di unit hemodialisis untuk mempunyai pengetahuan dan kemahiran klinikal untuk cannulate ataupun cannulasi AV fistula. Hasil pembelajaran ataupun learning outcome untuk prosedur ini adalah untuk membolehkan paramedik yang bekerja di unit hemodialisis mempamerkan kompetensi dalam melakukan prosedur kanulasi arterial venous fistula. Alright, sebelum saya melakukan prosedur ini pada real patient, saya akan meminta izin daripada pesakit untuk melakukan prosedur ini terhadap pesakit dan juga untuk membolehkan saya merekod sesi pengajaran klinikal ini. Okey, peralatan yang diperlukan untuk cannulasi AV fistula adalah dressing set, satu set AVF needle bersaiz 15 gauge, syringe 20cc, chlorhexidine antiseptic solution dan plaster. Okey, prepare semua peralatan seperti yang ditunjukkan tadi dan pastikan pesakit dah cuci tangan. Selamat petang Ika. So saya hari ni nak cannulate awak punya fistula. So jadi saya minta izin lah untuk saya cannulate, dan saya juga nak minta izin supaya video cannulation ni direkod untuk tujuan pembelajaran. Boleh Okey. Sebelum kita start cannulation of AVF, kita inspect dulu bahagian kita nak cannulate pesakit. Yang pertama adalah kita tengok di mana anastomosis pesakit. Anastomosis adalah tempat penyambungan arteri dan vein, di mana arteri disambungkan dengan vein supaya mengalirkan darah melalui vein untuk tujuan cannulation dan seterusnya proceed untuk hemodialisis. So ini adalah tempat anastomosis surgical scar, dan ini adalah vein dia. So nampak vein dia dah besar dan nampak okey, dia tak ada bengkak, tak ada lebam dan tak ada tanda-tanda sebarang infeksi. Selepas tu kita disinfect dulu kita punya cannulation site. So ini adalah tempat arterial supply, dan di sini adalah tempat venous return line lah untuk cannulation. So kita antiseptik dulu. Selepas tu ini adalah syringe 20cc bersama heparinized saline, dan kita prime dulu needle, AVF needle ni dengan heparin saline. Okay. So selepas dah sedia, and then kita mark dulu di mana kita nak cannulate patient. Okay. Okay, hari ni saya nak cucuk pesakit ni dekat sini. Selalunya untuk cannulation of AVF untuk arterial side, dia sekurang-kurangnya adalah 5 cm daripada anastomosis surgical scar ni lah, 5 cm ataupun 3 jari. Jadi ini adalah tempat kita nak cannulate dia. Ika, saya cucuk sikit
Okay, selepas tu dah cucuk, kita secure dulu dengan plaster dengan cara butterfly method lah. Selepas secure, kita test flow. Okay, flow pattern. Dan kita boleh material line yang sakit, dan kita mestilah kena release dua-dua clamp ni untuk release the pressure. Okay, selepas tu kita akan bersedia untuk cucuk cannulate untuk return supply line lah. So hari ni saya nak cucuk dia ke atas ni. Alright, so ni adalah vein dia. Saya akan cannulate dia dekat sini lah. Then secure dengan plaster dengan butterfly method. Dan selepas tu kita test flow lagi untuk make sure dialysis is pattern lah. Alright, selepas tu kita boleh sambung arterial line dengan venous line dengan machine dialysis. Okay, selepas tu kita akan sambung arterial line dan venous line. Selepas sambung, okay, Ika semua okey Ada rasa sakit ke? Tak ada Okay.